WHO atau Kesatuan Kesihatan Sedunia mendapati 80% daripada jenis penyakit yang dihidapi oleh pesakit adalah disebabkan oleh air dan 1/3 daripada kematian berpunca daripada air yang tercemar. Ini kerana molekul air yang halus mudah menyerap kepada tubuh manusia dan boleh memberi kesan yang negatif jika air yang tercemar diminum dalam jangka masa yang panjang. Menyedari akan kesan yang ketara akibat dari bekalan air yang tidak bersih ke paip rumah menyebabkan semakin ramai pengguna hari ini sanggup berbelanja besar untuk membeli mesin penapis air bagi memperoleh air yang benar-benar bersih untuk menampung keperluan keluarga. Malah, ada yang menjadikan air yang disuling atau air semula jadi yang siap dibotolkan sebagai minuman harian mereka. Tetapi sejauh manakah air ini dijamin bersih dan bebas dari bakteria dan virus? Mungkin inovasi yang bakal diperkenalkan selepas ini dapat menjelaskan lagi apakah yang dikatakan air sihat untuk keluarga. Ringkas mengenai air yang menjadi keperluan penting kepada tubuh manusia. Air bersihkan daripada segala organisme, kuman dan sebagainya. Tetapi bagaimana juga dalam kes yang kita akan bincangkan pada hari ini, teknologi reverse osmosis atau dikenali juga dengan osmosis berbalik dan bertenaga yang dijanakan melalui teknologi membran. Untuk membicarakan apa yang dimaksudkan dengan teknologi membran, bersama saya ialah saintis yang boleh kita banggakan di negara kita, iaitu saintis muda ASEAN Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail yang merupakan pengarah Pusat Teknologi Membran UTM. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Dan kadang-kadang kita melihat ada penjual memberitahu kita tentang reverse osmosis. Bagaimana nasihat mungkin Prof Hamdani ataupun Prof Fauzi nak mengenal pasti memang benar-benar teknologi yang ditawarkan kepada kita itu memang teknologi reverse osmosis? Secara ringkaslah. Dan very simple. Kita boleh tentukan di rumah, pada suri rumah kita boleh tunjukkan. Kalau katakan ini air reverse osmosis, cara yang paling senang ialah kalau saudara-saudari beli air dan nak menentukan bahawa spesifikasi yang ditunjukkan adalah reverse osmosis atau tidak, tuan-tuan puan-puan buat air sirap Bandung. Oh, sirap Bandung. Sirap Bandung. Dengan resipi baru. Sirap Bandung, gunakan air reverse osmosis. Simpan dalam peti ais, besok tengok dia bendak atau tidak. Kalau dia bendak, maknanya air itu bukan air reverse osmosis, kerana reverse osmosis tidak mempunyai atau terlalu sedikit pepejatan larut. Pepejatan larut inilah yang tidak dikehendaki oleh badan, ya. Tetapi ada mereka yang tidak berapa tahu. Mereka mengatakan bahawa air reverse osmosis tidak baik kerana tidak mempunyai mineral. Ini minda ni perlu ataupun persoalan ni perlu di revisit balik. Benar, badan kita perlu mineral. Tetapi mineral yang berada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Kerana bahan-bahan ini, kalau kita makan, dia terus diserap oleh badan. Manakala mineral yang berada di dalam air merupakan mineral yang tak organik, tidak mudah diserap oleh badan. Jadi apabila badan tidak dapat serap, maka ianya akan menyerang buah pinggang. Di sinilah masalah besar. Maksudnya buah pinggang tu kena bekerja lebih kuat lah. Lebih kuat, lebih panas dia. Jadi enjin tu dah guna lebih. Di mana-mana dia cepat rosak. Jadi fakta ni perlu diperbetulkan kepada masyarakat bahawa air reverse osmosis merupakan air yang terbaik kerana dari segi ketulinan dia. Ya? Dan ini yang kita tindak oleh badan. Badan kita nak benda yang tulen. Ya? Badan kita nak mineral, tapi mineral buah-buahan, ya? Sayur-sayuran. So inilah perbezaan, dan tak semua air yang berada di pasaran merupakan air reverse osmosis.